Masak apa tu? Hari ni jom kita buat kuih lopat tikam yang mudah. Cara mas saya makan pula dengan air gula yang pekat memang sedap. So mula kita ambil 5 ke 6 helai daun pandan. Kita kisarkan bersama 2 cawan air. Kisarkan sampai ia halus. Lepas tu kita boleh tapiskan, masukkan ke dalam kuali ataupun pan. Kita tak nak ada sedap daun pandan tu. Masukkan lagi 2 cawan air, sedikit pewarna hijau, 1 sudu besar air kapur, 1 cawan tepung beras. Kita kacaukan sampai sebati. Time ni jangan buka api lagi. Bila dah sebati baru buka api yang perlahan. Kacaukan sampai lapis hijau ni pekat dah semua elok. Bila dah meletup dah keluar kawat, boleh tutup api dan kita tuangkan ke dalam loyang. Lepas tu kita ratakan lapisan hijau ni gunakan sudu. Bila dah rata elok, kita sejukkan. Untuk lapisan putih, kita masukkan 1 kotak kecil santan, 3 cawan air, 1 cawan tepung beras. Kita perasakan dengan garam secukup rasa. Kacaukan sampai sebati. Time ni jangan buka api juga. Bila dah sebati elok, barulah buka api yang perlahan. Untuk lapisan putih pun sama juga yang tadi. Bila dah pekat dah semua elok, boleh tutup api dan kita tuangkan ke dalam loyang. Kita gunakan sudu juga untuk ratakan lapisan putih ni sampai dia rata. Lepas tu kita hentakkan sedikit kuih ni supaya dia mampat. Lepas tu kita boleh sejukkan untuk bagi dia set. Untuk air gula, masukkan 2 keping nisem, 4 sudu besar gula merah, 2 sudu gula putih, daun pandan, air 1 cawan. Kita masakkan sampai semua bahan tu larut. Lepas tu kita boleh tutup api dan kita sejukkan sebelum kita hidangkan. Bila kuih lopat tikam kita dah set, bolehlah kita potong dan hidangkan. Ikutlah nak potong macam mana pun, janji boleh makan dan tak hancur. Siaplah menu kuih untuk buka puasa hari ni, lopat tikam version Terengganu. Bila nak makan, kita tuangkan air gula dekat atas kuih. Lepas tu bolehlah menikmatinya. Rasa lapisan hijau yang tak berapa pahit, lapisan putih yang lemak-lemak masin. Lepas tu makan pula dengan air gula yang manis. Memang kombinasi yang sangat sempurna dan sedap sangat. Tengok pun dah terliur. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!